Alur Serta Car Free Saturday terus mendapat sambutan masyarakat, membawa semangat komuniti dan menyebarkan gaya hidup sihat serta komitmen ke arah bandar rendah karbon. Alur seterbangkit udara jadi lega. Sabtu pagi jalan jadi kita punya Car Free Day. Ayo semua, Edisi Julai 2026 kali ini lebih istimewa. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Sultan Negeri Kedah Darul Aman telah berkenan berangkat ke acara ini. Baginda turut berkenan berangkat menelusuri laluan program Alur Setar Car Free Saturday dan meluangkan masa berjalan kaki sambil beramah mesra bersama rakyat yang hadir. Alur Setar Car Free Saturday, jalan raya kini milik kita, okey. Hirup udara segar tanpa asap tebal, bandar rendah karbon, kita kekal. Alur Setar Car Free. Turut berangkat ialah Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Kedah bersama Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Puan Muda Kedah, Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Kedah, Duli Yang Amat Mulia Tunku Puan Mahkota Kedah serta Paduka Cucunda menyemarakkan lagi suasana yang penuh ceria dan mesra rakyat. Bukan sekadar event, ini satu perubahan. Kurangkan karbon, tingkatkan kesedaran. Lebih daripada aktiviti riadah, ia merupakan usaha berterusan Majlis Bandaraya Alur Setar dalam menggalakkan penggunaan pengangkutan hijau, memupuk budaya hidup sihat serta menghidupkan semula pusat bandar melalui aktiviti komuniti dan pelancongan. Dari pagi sampai tengah hari, energi positif tak pernah berhenti. Alur Setar kita jaga bersama, bandar tercinta ini tanggungjawab kita. Alur Setar Car Free Saturday, jalan raya Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Sultan Kedah bersama keluarga Diraja Baginda berkenan melawat reruai pameran serta menyaksikan persembahan kebudayaan yang memukau menghidupkan suasana. siapkan badan, eratkan komuniti. Inilah gaya hidup penuh kualiti. Aktiviti ini bukan sekadar acara biasa, ia merupakan satu langkah kecil dalam membina masa depan yang lebih hijau. Kita jumpa nanti. Kita jumpa lagi pada edisi bulan hadapan.